Ramai yang masih tertanya-tanya, macam mana nak beli emas fizikal dekat public gold? Kalau tuan-puan nak tahu, tuan-puan tengok video sampai habis, save dan share kepada yang lain. Sebenarnya, ada 3 cara mudah ikut bajet dan keselesaan tuan-puan. Pertama, belian secara outright purchase ataupun full payment. Ni paling cepat. Kalau tuan-puan ada bajet yang penuh, boleh terus buat bayaran penuh ikut harga semasa. Contohnya, tuan-puan nak beli gold bar 10 gram macam ni, tuan-puan terus buat bayaran penuh melalui aplikasi Public Gold dan sistem akan terus postkan ke rumah tuan-puan selepas bayaran selesai. Emas tuan-puan akan dihantar melalui CJIT shipment iaitu Post Berinsurance. Yang kedua, outright purchase easy payment purchase. Kalau belum cukup bajet penuh tapi tetap nak miliki emas, boleh guna kaedah EPP. EPP ni membolehkan tuan-puan bayar secara ansuran tetap selama 6 ataupun 10 bulan tanpa riba. Contohnya, tuan-puan nak beli gold bar 10 gram tapi bajet terhad. Boleh bayar sikit-sikit sekitar RM500 sebulan. Emas tuan-puan akan dapat selepas bayaran selesai. Dan yang ketiga, kaedah yang paling mudah dan ramai orang suka iaitu simpanan dalam akaun emas cap. Iaitu kita boleh simpan emas sikit-sikit serendah RM100. Ini paling fleksibel dan mesra bajet. Tuan-puan dah boleh mula serendah RM100 untuk kumpul sikit-sikit dalam akaun emas cap. Bila dah cukup gram emas, boleh keluarkan dalam bentuk emas fizikal macam ni menerusi sistem sahaja ikut desain yang tuan-puan inginkan. Jadi tak kisahlah bajet besar ataupun kecil, semua orang boleh mula simpan emas hari ni. Jadi bagi tuan-puan yang nak bermula, boleh terus rujuk pin video tutorial ataupun tekan link di bio saya untuk daftar akaun emas Public Gold. Saya akan bantu tuan-puan dengan langkah dan cara simpanan emas yang terbaik. Teruskan follow saya untuk dapatkan ilmu mengenai emas dan keuangan.